So aku boleh duduk sini sambil lepak kat sini. Nak cuci-cuci barang-barang aku ada kipas kat sini. Yang bestnya pasal kilat ni bukan depa jual barang saja kalau apa nak tahu. Yang aku suka pasal kilat ni depa jual ekosistem. Sebab apa? Jom tunjuk dekat hangpa. Aku suka depa punya ekosistem. Hangpa beli satu barang tapi dia punya bateri tu boleh pakai dekat banyak barang. Contoh macam yang aku ada depan ni. Aku ada mesin rumput pakai satu barang bateri dia, kipas dengan dia punya chainsaw. Tapi aku nak cerita dekat hangpa ni, macam aku dah siap mesin rumput semua ni, aku nak duduk lepak sini tapi tak ada kipas. Lepas tu, macam mana nak ada kipas? Aku dah pakai kipas ni. So aku boleh duduk sini sambil lepak kat sini. Nak cuci-cuci barang-barang aku ada kipas kat sini. Kipas ni dia ada dua mode. Dia ada satu mode pertama, lepas tu dia ada mode kedua. Lagi derah lah. Tapi apa jangan risau pasal kipas ni, sebab dia pakai bateri yang sama, apa boleh kongsi dekat apa punya barang-barang daripada kilat. Kipas ni pula apa boleh adjust dia punya kepala, boleh tunduk naik, boleh buat, tak ada masalah benda tu. Lagi satu dia ringan je dan fleksibel. So siapa nak dapatkan kipas daripada kilat ni, aku letak beg kuning kat bawah, apa boleh dapat kat situ. Kalau ada benda nak tanya, boleh komen kat bawah. Assalamualaikum.